Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Pelakon Fatah Amin kesal dengan tindakan seorang pemilik akaun di platform Thread yang didakwa melemparkan pelbagai fitnah terhadapnya sejak beberapa tahun lalu. Fatah mendakwa pemilik akaun terbabit kerap mencetuskan pelbagai provokasi dengan cerita yang tidak benar mengenai dirinya. Sebenarnya saya tak nak kisah atas benda-benda remeh dan fitnah yang selama ini awak cipta. Tapi rasanya naratif yang digunakan, fitnah yang diada-adakan itu sudah semakin melampau, katanya pada entry yang dimuat naik di Thread. Fatah yang berusia 36 tahun itu mendakwa antara lain, dia difitnah mengenai perkara yang berkaitan anaknya Nur Fatimah Aisyah. Tambah Fatah laporan kepada pihak Polis Diraja Malaysia PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sudah dibuat, namun mendakwa masih belum ada tindakan selanjutnya daripada pihak berkenaan. Saya sudah lama laporkan akaun awak ini pada PDRM dan SKMM sebab sudah bertahun-tahun awak wujudkan fitnah ini. Tetapi sampai sekarang masih tiada tindakan. Selebihnya yang lain-lain saya tak nak komen sebab anda semua boleh menilai bahasa dan kata-kata akaun ini. Jadi mungkin sudah sampai masa kita gunakan butang report ini beramai-ramai supaya akaun seperti ini tidak sepatutnya wujud di kalangan masyarakat kita, tulisnya. Fatah menyifatkan tindakan pemilik akaun terbabit akan memecah belahkan keharmonian rakyat Malaysia yang terkenal dengan budi bahasa dan sopan santun, malah katanya sebagai orang Islam, fitnah dilarang. Itu saya. Ya, saya dah suruh Mira rehat guys. Saya pun tak nak bagi Jangan Mira. salahkan suami saya, okey? Ya guys, Saya yang jangan nak. salahkan saya. Kesian suami Saya- saya. Saya memang suruh Mira rehat guys. Suami saya tak pernah sayang saya. Saya memang suruh Mira rehat. Belum selingkuh korang. Dan